Ni jagalah di atas diri kita masing-masing weh para suami. Seperti mana sabda Nabi SAW, la yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun, tiada dapat kemenangan oleh satu kaum, yang memiliki mereka kaum oleh perempuan. Apa makna di sini? Makna Nabi kata orang lelaki bila lah bini kontrol dia, tak benar. Maksud tak benar, bernasur. Boleh kita ikut bini, bukan tak boleh. Jangan ikut bini, jangan ikut isteri. Tengok ikut benda ke apa. Kalau perkara baik, tak ada masalah. Nama tu biar dia betul pula. Tak boleh turut dah bini weh. Dia kena tu. Hadis Nabi royak sana. Hadis Nabi royak sana kata tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Makna orang hak ikut bini tak benar. Menasur. Tengok. Kena syarah juga hadis itu tu. Jangan main cizohi gitu. Maksudnya gini ikut benda hak ceranggah dengan hukum. Hak tu nak royaknya. Ada pembini baik molek baik mayat di sejik atik. Tu molek ikut. Ikut molek tu. Bangun atik lebih pukul 2:30 maya tahajud. Kita ni umur banyak dah. Umur 50 60 dah jadi-jadilah lagu-lagu tu. Lala cerik budak-budak sudahlah. Kita ni kok umur banyak dah. Kita main lala cerik apa budak-budak tu ke tak khabar diri sangat nampak teh.